Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita baru nak masuk suku akhir. Bukan nak masuk final lagi, baru nak masuk suku akhir. Bola malam ni dah separuh akhir dah, kan? Jadi sementara tunggu pukul 12 malam kita nak tengok apa ni, Argentina dengan Belanda malam ni. Marilah sama-sama kita ambil faedah dulu dengan tazkirah pada malam ni. Perasan tak perasan tuan-tuan? Perasan atau tak perasan kita ni, kan? Dalam kita semayang, kita duduk masjid 2 jam, kan? Kita rasa lama. Tapi tengok bola 2 jam rasa sekejap. Perasan tak? Kan? Kita duduk dalam masjid 2 jam lama. Tapi duduk tengok bola 2 jam sekejap. Kalau boleh nak extra time lagi, suka tengok bola, kan? Kalau boleh tiap-tiap perlawanan tu ada penalti je, kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Itu perangai kita, perangai kita. Perasan tak perasan tuan-tuan? Kita ada duit RM50. Kita ada duit RM50, kita pergi bazar Ramadan. Senang habis RM50. Tapi RM50 nak wakaf malam ni lah. Berat. Sudah RM50 habis. Kan? Pergi bazar Ramadan 50 tak nak rasa apa. Tapi kalau nak bagi untuk derma, untuk sedekah, untuk wakaf, berat. Nanya, kan? Kita fikir macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok ada orang ni, dia jago basikal lah. Tiap-tiap hari dia boleh cycling, boleh kayuh basikal tu 20 km satu hari, 30 km, kan? Tapi masjid sebelah rumah tak sampai. Hebat, kan? Masjid sebelah rumah tak sampai dah. Tapi dia kayuh 20 km, 30 km dia boleh sampai. Masjid sebelah rumah tak sampai, surah sebelah rumah pun tak kenal. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Ramadan mengajak kita supaya kita berubah. Ramadan ni mengajak kepada kita supaya kita berubah. Jangan kita jadi orang yang tak berubah. Sebab apa? Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Alangkah ruginya manusia yang diberi kesempatan berada dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ni orang yang rugi. Malam ini bermula fasa yang kedua, fasa yang kita nak mendapatkan maghfirah, nak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah 10 hari dah puasa ni. Ni malam yang ke-11 dah. Dah habis dah. Satu fasa rahmat tu dah habis dah. Fasa maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah cuba muhasabah. Dah 10 malam, 10 hari kita puasa dan malam ini malam yang ke-11, berapa titis air mata kita menangis setakat yang 10 Ramadan. Menyesal atau tidak menyesal kita? Peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita yang kita boleh berada dalam bulan Ramadan ini. Pejam celek dah 10 hari. Ada orang pejam tak celek-celek, pergilah. Kan? Dah ramai dah masuk dalam Ramadan dah. Kan? Pejam tak celek-celek dah. Habis. Berapa orang dah? Baru 2-3 hari bidu wanita kita, Allah yarhamah. Kan? Allah Ta'ala temukan dia dalam Ramadan, alhamdulillah, mati dalam Ramadan, rahmat Allah Ta'ala mati. Maknanya husnul khatimah, mati dengan elok. Yang tu yang kita nak semua. Kita ni semua ni minta untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan
maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Apabila kamu mendapat keampunan daripada Allah, maka disediakan bagi kamu syurga. Luas mana syurga ni? Arduha, luasnya syurga ni di antara langit dan bumi. Itu namanya syurga. Duduk dalam masjid ni rasa besar kan? Dan sebab masjid ni besar daripada rumah kita. Besar dalam masjid. Rumah kita tu rasa besar dah. Sebab rumah orang lain kecil daripada rumah kita, rasa besar. Ni Allah Ta'ala bagi syurga. Syurga yang luas antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Syurga ni Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang bertakwa. Kalau kita nak masuk syurga, terlebih dahulu kita kena menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa, nak syurga, itu orang kata angan-angan mak jenis. Orang kata angan-angan mak jenis. Nak syurga, kita tak takwa, tak boleh. Kerana syurga ni untuk orang yang bertakwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang ini senantiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesilapan dan dosa yang pernah dilakukan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka yang melakukan dosa, sama ada fahisyah ni, dosa besar, dosa kecil, fahisyah, terutamanya dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka bersegera untuk mengingati Allah. Artinya bersegera untuk beristighfar kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, maka Allah Taala ampunkan dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada orang yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Maka kita dituntut supaya kita ni sentiasa beristighfar, kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Minggu depan hari Selasa, pagi Selasa dan pagi Rabu, saya bersiaran langsung dalam TV 9 Tanyalah Ustaz, pagi Selasa dan pagi Rabu minggu depan. Jadi tuan-tuan nak tengok saya buka TV 9 tu pukul 7 hingga pukul 8 pagi tu, adalah Ustaz duduk dalam tu. Sekarang ni live, lebih baik lagi kan, hanya tu duduk tengok kan. Baik, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, di antara pintu rezeki yang saya nak bincang 4 minggu depan pun cerita tentang pintu rezeki. Jadi tuan-tuan dapat ilmu dulu daripada yang tu kan. Nak ceritanya pintu rezeki. Semua orang nak rezeki kan. Semua orang nak minta rezeki. Dan kita kena tahu bahawa rezeki ni dia ada pintu dia. Kita kena masuk ikut pintu dia baru dapat rezeki dia. Kalau kita tak masuk melalui pintu dia, tak dapat rezeki kita. Sebab itu kadang-kadang kita cari rezeki tak dapat. Duk cari dia. Kenapa? Tak jumpa pintu. Kan kita rasa oh itu pintu dia, tapi tak juga, tak kena pintu. Sebab itulah kadang-kadang kita kata apa? Alah, rezeki. Kan? Kita boleh usaha. Kan? Ukapan kita macam tu. Alah rezeki. Kan? Allah Ta'ala nak bagi. Tak nak. Tengok. Bagaimana sikap seorang ni tentang rezeki? Kalau seseorang ini dia ingat bahawa rezeki ni daripada Allah, maka dia akan mengutamakan perintah Allah. Tapi kalau seseorang itu merasakan rezeki itu dia daripada diri dia sendiri, usaha ikhtiar dia sendiri, maka perintah Allah dia akan kemudian. Boleh faham? Dua statement ni berbeza ni. Boleh faham kan? Bila mana seseorang ini dia menganggap bahawa rezeki itu daripada Allah, pasti dia akan mengutamakan perintah Allah. Tapi kalau seseorang itu mengatakan bahawa rezeki ini adalah usaha ikhtiar dia, maka dia akan mengutamakan hak dia dulu daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah. Contoh paling mudah. Bila mana kita sedang buat kerja ni,
kita sedang buat kerja, urusan dunia lah, kita bisnes ke meeting ke apa je kan, tiba-tiba dengar azan, tiba-tiba dengar azan. Bila mana kita dengar azan, apa hak kita nak buat? Kita nak pergi ke azan tu, nak sahut seruan azan tu, kita kata tak puas semayang lepas ni lah. Rezeki kerjaan Allah Ta'ala. Hak mana kita akan buat? Kalau seseorang itu dia meletakkan keyakinan dia bahawa rezeki itu daripada Allah, pasti dia akan menyahut seruan azan. Lagi semayang dulu. Walaupun dia sibuk dengan bisnes, sibuk dengan meeting, sibuk apa, tak apa. Tinggal dulu, saya pergi solat dulu. Dia akan kejar untuk solat berjemaah, terutama. Tapi kalau seseorang tu dia rasa tak puas rezeki, tak ke mana pun, kan? Semayang lepas ni pun boleh juga semayang. Jangan tak semayang je, dia kata. Jadi dia pun teruskan dengan bisnes dia, dia teruskan dengan meeting dia. Maka dia akan melewatkan perintah Allah Ta'ala. Ini situasi yang berbeza. Jadi dalam situasi yang kedua yang berbeza ini, yang katanya sebahagian daripada ulama, rezeki, apabila kita sebut rezeki ni tuan-tuan, dia luas. Rezeki ni bukan RM sahaja, bukan harta benda rezeki. Jangan kita duk faham, rezeki ringgit Malaysia, tu rezeki. Rezeki itu harta benda, rezeki itu anak pinak. Rezeki ni banyak maksud daripada rezeki. Di antaranya hati yang tenang, rezeki tuan. Hati kita tenang, rezeki. Allah, berapa ramai orang yang kaya raya tapi tak tenang hati dia. Dalam keadaan kebimbangan, kerungsingan, kan? Nak tidur tu tangan kena atas kepala. Kaya raya dah ni, nak tidur tangan kena atas kepala. Kadang-kadang kena insulin pula kan. Kena makan buat tidur tu baru boleh nak tidur. Kita hati kita tenang kan. Orang mengajar boleh tidur ni. Kenapa? Oh, hebat kita. Tenang hati. Nah, tak ada masalah. Orang mengajar, lagi boleh tidur, lagi lena kan. Tu nak tunjuk hati tenang. Ini bukan orang majid ni lah. Ini majid di Colombia. Colombia kalah orang kan. Ada majid dia. Ini masuk kejugaan. Datang setahun sekali, suruh mengajar sekejap pula, tu marah kan. Dah lah jemput saya setahun sekali, suruh 15 minit, ada orang kan. Saya mari pun berapa jam nak boleh sampai. Mari suruh yang 15 minit. Allah Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Nak berhenti tak? Dah. Lama dah kan. Berhenti sekejap pun lama dah juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ustaz nak berkongsi malam ni tentang pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki adalah istighfar. Pintu rezeki kita adalah istighfar. Bila mana seseorang ini memperbanyakkan istighfar dia kepada Allah Ta'ala. Dalam cerita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala beritahu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bila mana mereka faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Ta'ala beritahu, maka hendaklah kamu, cerita umat Nabi Nuh, maka hendaklah kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala hantar apa? Yursilis sama. Allah hantar air hujan kan. Kemudian wayumdidkum, Allah Ta'ala tambahkan subulkan bi amwalin wa banin, dengan harta benda dan anak pinak. Hasil daripada apa? Rezeki daripada mana? Sumber daripada mana? Sumber daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita payah nak dapat rezeki. Kenapa? Berapa kali tuan-tuan beristighfar setiap hari? Berapa kali? Cuba kita renung. Berapa kali kita ni istighfar pada Allah Ta'ala setiap hari? Ada 100 kali? 100 tak apa? Buanglah kosong yang belakang tu. 10 ada. 10 ada. Alhamdulillah. Malam ni kena tambah semula tu. Yang duk buang lama dah buang kosong tu, kena tambah semula.
Biar tiap-tiap malam, tiap-tiap hari 100 kali. Bagaimana Nabi kata, aku ni 100 kali. Nabi hak tak ada dosa 100 kali. Sepatutnya kita hak banyak dosa 1000 kali. Tapi tak, Nabi 100, kita 10. Oh, hebat juga. Masya Allah. Bagaimana kita nak mendapat rezeki yang murah sedangkan kita dalam keadaan bergelumang dengan dosa? Ni punca rezeki. Pintu rezeki tersumbat. Kita duk gantung ayat apa ni? Ayat 1000 dinar. Setakat hari ni ustaz tak jumpa lagi sababun nuzul, sebab turunnya ayat 1000 dinar ni. Orang Melayu letak nama 1000 dinar ke? Sababun nuzul ayat ni saya tahu. Tapi orang Melayu letak sebab namakan dia 1000 dinar tu. Saya tak jumpa lagi. Kan? Yang kita duk baca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Syarat Allah Taala nak bagi rezeki wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah, salah satu sifatnya adalah senantiasa beristighfar. Bahkan Allah Ta'ala beritahu masa yang sangat-sangat sesuai untuk kita beristighfar adalah waktu sahur. Waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu pagi, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu waktu yang terbaik. Tapi kita tuan-tuan kadang-kadang tak sahur. Puasa tak sahur kan? Nabi suruh bersahur tu ambil peluang untuk beristighfar. Kita bersahur pun tak. Ada orang tu bangun sahur tu dia bangun makan minum aja. Ya, ada hak lebih teruk lagi bangun sahur tu muka pun tak basuh, takut hilang wak mengantuk. Allah, sayangnya nak basuh muka hilang mengantuk. Siapa fikir macam tu? Dia boleh pergi bersahur tak basuh muka, koma pun tak. Mata pejam, mulut nganga, habis 3 pinggan. Tu semak. Tu kelah dia tu kan. 3 pinggan. Allah. Muslimin muslimat yang hak. Salah tuan-tuan. Jangan beramal macam ni. Malam yang ke-11 ni beramal yang Nabi suruh apa? Cara bersahur. Nabi suruh bersahur awal pagi, kemudian Nabi suruh guna kesempatan untuk kita beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur untuk kamu istighfar. Malam ni biar menangis tuan-tuan. Ingat pada Allah Ta'ala. Ibu-ibu sebelum nak masak sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Ayah-ayah sebelum nak makan sahur sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Ya, taubat kita pada Allah Subhanahu Ta'ala menyesal di atas segala-galanya. Ini pintu yang Allah Ta'ala nak buka pintu rezeki. Rezeki bukan sekadar kita cari, tetapi kadang-kadang rezeki itu kita boleh jemput dia. Kita boleh jemput dia. Yang kedua, kita boleh jemput rezeki ni melalui bersedekah. Bersedekah. Nabi kata apa? Anfik yunfik. Siapa yang bersedekah, berinfak, dia akan diberi balik. Anfik yunfik. Siapa yang bagi sedekah, dia akan dapat pulangan pula. Return. Dia dapat reward balik. Return back. Reward. Apa hak dia bagi, dia boleh pulang. Ini kelebihan orang yang bersedekah. Kita nak cari semua susah kan, tapi kita boleh panggil. Kita nak cari semua susah, kita boleh nak panggil semua. Panggil semua, letak gula. Oh, datanglah semua. Tak tahu daripada mana dia datang. Jadi kita pun rezeki kita pun macam tu juga tuan-tuan. Kita nak supaya rezeki kita ni datang dengan cara apa? Kita kena bagi dulu baru dia baru. Ni kita pun berat. Berat tangan, berat poket, berat macam-macam. Sebab apa? Sebab penyakit yang ada dalam diri kita, bakhil, kedekut, takajering, habis nama ada. Ya. Jadi kita nak buang sifat yang mazmumah ni. 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Tuan-tuan bacalah sejarah 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Semuanya mereka menginfak hartanya pada jalan Allah. Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia ada kebun kurma, ladang kurma. Ladang kurma dia ni sebelah Masjid Nabawi. Dan ladang kurma tu tiap-tiap hari Nabi masuk ke ladang dia minum air.
Nabi minum air dalam ladang kurma dia. Kemudian Nabi makan kurma. Dan ladang inilah ladang yang paling dia suka. Abu Talha. Dia kata, ya Rasulullah, aku baca Quran. Allah Ta'ala beritahu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku baca Quran. Quran beritahu tidak sempurna perbelanjaan apa yang kamu infakkan pada jalan Allah, melainkan apa yang paling kamu suka. Apabila aku baca ayat ni, ya Rasulullah, aku ada kebun kurma, ada kebun kurma inilah yang paling aku sayang. Tengok. Ni ahli syurga ni, tuan-tuan. Kita kalau boleh perangai macam buat macam tu, confirm dapat masuk. Kalau tak dapat lagi kena berusaha. Ya. Ni dia kata, ya Rasulullah, aku ada ladang kurma dan inilah yang paling aku sayang. Ya Rasulullah, hari ni aku wakafkan ladang kurma ni untukmu ya Allah. Apa Nabi jawab? Beruntunglah kamu, beruntunglah kamu. Tu, Masya Allah. Tuan-tuan, cuba cek harta yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita ada ke 10%? Allah Ta'ala bagi kita setakat hari ni, saya ada simpanan 10,000, tuan-tuan. Adakah 1,000 kita guna untuk jalan Allah? 10,000 tu 1,000 baru 10%. Abu Bakar 100%. Kan? Tuan-tuan baca sejarah lah. Abu Bakar jatuh bankrupt, muflis. Kerana apa? Kerana harta dia 100% dia infak pada jalan Allah. Ada jumpa statement macam tu. Kan? Dia diisytihar bankrupt. Kerana apa? Kerana harta dia semua dia bagi untuk Allah Ta'ala. Ada statement macam tu. Pernah jumpa? Tak ada. Yang kita jumpa, Abu Bakar bertambah kaya setelah dia menginfakkan seluruh hartanya kepada jalan Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sebenarnya harta kita yang menjemput kepada kita ialah harta yang kita infak pada jalan Allah. Dia akan jadi buka rezeki. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata apa? Berubatlah kamu dengan bersedekah. Berubatlah kamu dengan bersedekah. Bukan Nabi kata berubat dengan makan ubat. Tak, Nabi kata berubatlah penyakit kamu dengan bersedekah. Nah, penyakit yang ada pada diri kita susah nak keluar tu kerana apa? Kerana kita tak berubat dengan bersedekah. Kita duk kira beli ubat. Nak bersedekah tak ada. Masya Allah, tuan-tuan. Yang tu yang menyebabkan bahawa penyakit yang ada pada kita ni susah nak sembuh, kerana kita tidak ubat yang cara yang Nabi beritahu. Kena ubat penyakit hak dalaman kita ni bakil tu. Quran kata apa? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat membersihkan jiwanya daripada penyakit bakil, maka orangnya orang yang berjaya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Ta'ala satu kebaikan diganda 10 kali. Kita duit ada RM10, kita keluar RM1. 10 tolak 1, 9. Itu sifir kita. Sifir Allah 10 tolak 1, 19. 10 tolak 1, 19. 9 hak kita, 10 lagi Allah Ta'ala tambah jadi 19. 10 tolak 1, 19. Bahkan Allah Ta'ala kata 1 diganda hingga 700 kali ganda. Kalau Allah Ta'ala kira 1 diganda 700 kali ganda, artinya 10 tolak 1, 709. Masya Allah. Ini yang katakan bahawa kita boleh jemput rezeki, pertama melalui istighfar, yang keduanya melalui sedekah. Dan tuan-tuan, sambunglah pada pagi Selasa, pagi Rabu, saya akan cerita banyak lagi tentang pintu-pintu rezeki. Hanya sekadar itu dahulu. Yang pentingnya tuan-tuan, malam ini, di kesempatan malam ini, mari sama-sama menyumbang untuk pembinaan masjid Imam Syafi'i dan sekolah Mahad Darul Quran wal Qiraat di Kelantan. Hanya dengan satu ni RM50 saja, bukan RM500, RM50 saja. Kan? Jadi tuan-tuan yang bawa duit malam ni di belakang sana tu, boleh tuan-tuan bagi sumbangan. Kalau dia tak bawa duit malam ni, malam esok bawa duit ke imam kita ada, bagi kat dia. Si dia tak ambil tak apa, bagi duit ya. Kan? CJ tu tak penting mana ni kan. Hak pentingnya kita nak beritahu, oh aku wakaf untuk ahli keluarga aku.
Bukan untuk wakaf kita seorang lah. Kan? Maknanya kita ada anak 2 orang. Wakaf untuk anak 2, suami isteri 2. Baru 2 orang. Jadi mudah-mudahan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah tuan-tuan akan tengok rezeki tuan-tuan akan bertambah. Jangan dia ingat rezeki itu hanya RM saja kan. Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam hidup kita. Anak kita bertukar jadi dulu anak kita nakal, sekarang jadi anak soleh, asyik dia pagi kita sekarang. Ini rezeki, semua ni adalah rezeki. Dulu anak kita Allah malas belajar tapi jadi rajin belajar. Alhamdulillah. Ini sebenarnya bentuk-bentuk rezeki yang kita akan bincang secara panjang lebar di TV9, bukan sini. Sini masa terhad kan. TV9 dia bagi 1 jam lama. 2 hari pula saya bercakap kan. Jadi banyaklah perkongsian ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan malam ini hanya intro saja. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Aku lihat hadza wa assalamualaikum